Ustaz, sebetulnya debat dalam pandangan Islam apakah diperbolehkan? Boleh sebenarnya debat dalam Islam, tapi debat tujuannya untuk apa? Untuk mengajak orang itu kepada kebenaran. Dan ini pernah dibuat oleh Nabi SAW. Nabi pernah berdebat dengan orang Nasara, Nabi pernah berdebat dengan orang Yahudi. Namun debat-debat zaman sekarang, apatah lagi debat dengan geng sebelah, itu bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Jadi nak debat macam mana pun, dikeluarkan dalil macam mana pun, dia juga tak akan terima. Hujung-hujungnya selepas debat mereka saling playing victim dan berasa paling yang benar. Nanti pertama katakan okey, nanti di luar buat konten, ini mengatakan si fulan kalah, kita menang, yang ini pun mengatakan macam tu. Jadi tujuannya apa? Nak meng-up diri sendiri, nak jatuhkan orang. Padahal tujuan debat adalah untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Tapi biasanya kalau debat dengan geng sebelah, dia akan selalu mencari pembenaran, dan dalilnya biasanya perkataan ulama, perbuatan ulama. Dalil Quran dan Sunnah dia tak akan buat. Ingat, perkataan ulama, perbuatan ulama itu bukan mewakilkan Islam. Ingat, ucapan ulama, perbuatan ulama itu boleh diambil apabila selari dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau tak selari dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tak boleh dipakai. Kullun yu'khadhu min kalamihi wa yurad illa sahib hadzal qabr. Kata Imam Malik bahawa setiap ucapan atau semua tindakan daripada seseorang boleh dipakai dan boleh ditolak, kecuali apa yang dibuat, apa yang diucapkan oleh penghuni kubur ini, iaitu Nabi SAW, sambil menunjuk di kuburan Nabi SAW. Begitu caranya. Bukan ucapan ulama ini, ada ulama itu. Ulama bukan maksum. Boleh jadi suatu ketika dia tersilap, lalu dia taubat. Bila masa dia taubat, tahu tak kita dia taubat? Kan kita tak tahu kan? Oleh sebab itu, ucapan yang betul, perbuatan yang betul adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang hidup di zaman Nabi, dan Nabi mengiktirafkan apa yang mereka buat. Jadi berdebat dengan orang yang sebelah ini habiskan masa dan energi. Tambah lagi, orang kalau mencari pembenaran, maka semua dia akan buat apapun, yang penting aku benar, walaupun ia berdiri di atas kesalahan. Okey? Allah Taala alam bissawab.